Selamba dia je buang sampah ni. Oi, sini kau. Kita ke? Jom. Apa kau nak? Kau tanya apa kau nak? Tak, sekarang ni kenapa kau buang sampah merata-rata? Suka hati lah. Tak, biar. Mana boleh macam tu? Kau tahu tak, sampah ni kita boleh tukar jadi tenaga cahaya. Ya ke? Tak tahu pun. Itulah kau tak tahu. Sekarang, jom kat aku biar tunjukkan. Kami dari kumpulan White Warriors. Projek lakaran kami ialah Transformers. Proses dikilang yang menukarkan sampah seperti kertas, plastik dan logam menjadi cahaya. Bahan buangan akan dibakar dan dijadikan tenaga haba atau gas yang kemudiannya dijadikan steam. Steam daripada haba akan menggerakkan turbin bagi menjana tenaga elektrik untuk menyalakan lampu cahaya ke arah rumah dan lampu jalan. Projek ini kos rendah, mudah dibina dan sangat sesuai untuk mendidik masyarakat tentang tenaga lestari. Ia membantu meningkatkan kesedaran tentang kitar semula dan teknologi hijau dalam kehidupan seharian. Bahan yang dibeli di Messedia AY ialah gam uhu, batang aiskrim dan kapas. Jumlah keseluruhan barang ialah RM14.90. Bahan lain yang digunakan ialah kotak, botol plastik, penutup botol, straw, CD dan kertas warna. Kami ingin membawa mesej bahawa bahan buangan bukanlah pengakhiran. Dengan teknologi, ia boleh diubah menjadi tenaga berguna.